Rugi dah kalau tak jadi customer Public Gold. Okey, kita berada di Kota Warisan. Ini adalah ATM Public Gold yang ada dekat sini. Jom kita tengok item apa yang ada dekat ATM Public Gold ni. Mungkin ada orang yang tak tahu. ATM Public Gold ni dah ada lebih daripada 100 lokasi di seluruh Malaysia. Rugi dah kalau tak jadi customer Public Gold. Sebab kenapa? Accessible untuk keluarkan emas fizikal kita daripada akaun emas gap terus direct dengan ATM machine. Tapi it depends on availability gold bar yang ada. Jom kita tengok gold bar apa yang ada di Kik Mall Kota Warisan ni. Jom kita tengok item apa yang ada. 0.25 gram, 0.5 gram, 1 gram. Ini adalah suku dinar. Macam-macam jenis ada suku dinar. 45 gram adalah 1 dinar. Dan kita ada 5 gram Peacock series dan juga bunga emas series. Ini adalah item yang paling besar lah dekat ATM Public Gold ni. Kita pun dah dapat world record untuk ATM Public Gold di seluruh Malaysia. Bukan sahaja di Malaysia tetapi kita dah ada di Indonesia, kita ada di Dubai dan juga di London. Jadi ini adalah item yang paling besar yang ada di ATM Public Gold di sini. Tetapi kalau tuan-puan nak keluarkan contohnya item yang lebih besar, 5 dinar, 10 dinar, 100 gram, boleh direct keluarkan gold bar di Menara Public Gold, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Boleh keluarkan sehingga 11.30 malam. Accessible kat situ ada 10 ATM machine, boleh keluarkan bila-bila masa. Dah ada 2.5 juta penyimpan emas di Public Gold yang akan dapat akses di ATM Public Gold ini. Kalau anda belum jadi lagi customer Public Gold, jangan ketinggalan komen nak dekat bawah. Saya bantu anda untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold.